Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Ramadan bukan sekadar bulan menahan lapar dan dahaga, tetapi juga bulan untuk kita meningkatkan amalan ibadah dan memperbaiki akhlak. Marilah kita bersama-sama mengamalkan beberapa amalan baik sepanjang bulan mulia ini. Jom sama-sama kita saksikan. Ma, boleh kita tolong? الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى Kurang tepat. Kurang tepat. Orang yang cukup. Bagi orang yang cukup. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh keberkatan dan peluang untuk kita meningkatkan amal ibadah serta memperbaiki diri. Marilah kita sama-sama merebut peluang ini dengan melakukan kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga segala amalan kita diterima dan mendapat ganjaran yang berlipat kali ganda. Sekian, terima kasih.